Bang, abang tahu tak? Kadang-kadang kan saya ni terfikir juga tau. Kan seronok kalau si Halimah tu pandai buat kerja rumah. Dialah pandai menjahit, pandai masak. Bolehlah kami buat kerja sama-sama. Itulah awak. Saya dah cakap saya nak ubah anak jadi perempuan. Awak tak nak. Awak cakap dia memang perempuan. Fitrah apa semua. Sekarang ni awak mengadu dekat saya pula kan? Abang ni. Saya cuma cakap hasrat saya. Abang tahu semua mak dalam dunia ni risau. Takut kalau anak dia tak reti buat kerja dalam rumah. Nak pula kalau anak perempuan. Mestilah risau. Kalau dah risau tu, ubah. Nasihat anak tu. Dan ni tak awak ikutkan cakap dia. Apa dia nak semua awak bagi. Daripada kecil sampailah ke besar. Tengok sekarang kan dia jadi keras. Tapi bang kan bagus kalau si Halim tu jadi anak kita. Mesti best. Yelah dia kan pandai masak, pandai menjahit. Bolehlah teman saya kat rumah ni. Astaghfirullahalazim. Kia, awak ni main cakap je. Tak fikir dulu sebelum cakap kan. Kalaulah si Halim tu jadi anak kita, masalah dia dengan masalah Halimah sama je. Yang seorang ni keras, yang seorang ni lemah lembut. Lagi pening kepala saya. Susah cakap dengan abang ni. Itu tak kena, ini tak kena. Hello? Cik Suzy, betul ke Cik Suzy nak teruskan dengan rancangan ni? Kalau kita kena tangkap macam mana? Saya dah sayang. Apa yang susah sangat ni? You nak ikut I punya plan? Nak ikut plan you? You lupa ke? You kan tak berguna. Nak ikut rancangan you sampai bila pun takkan jadi ya? Tapi Cik Suzy, bahayalah kalau kita Tak langkah. Kantoi nanti macam mana? Okey, tak apa. macam ni. Saya cuba fikirkan cara yang lain. Nanti saya bagi tahu. Cik Suzy, Aida? Hello? Hello? Biadab. Kau letak macam tu je. Ni kalau itu je lah, kan? Lebih baik tak payah call. Waste my time. Saida? Ya? Kau buat apa kat sini? Saya tengah lap cermin ni sebab tadi ada tahi kicap. Okey, masalahnya saya dah tunggu awak kat belakang lama tau. Mana barang yang saya suruh bawa tadi? Sorry Cik Halimah. Lupa. Kejap Astagfirullahalazim. Aku bermimpi rupanya. Tapi kenapa pula dengan perempuan tu? Kalau betul pun apa salahnya? Mimpi-mimpi lah semua tu. Astagfirullahalazim. Allahu Akbar. Pagi, Mak. Pagi. Mi goreng. Mak masak, air. Kenapa Mak pandang Halim dari tadi ni? Handsome sangat kan Halim ni? Sampai Mak terpegun tengok Halim dari pagi. Ataupun Halim ni ada iras arwah ayah. Halim handsome macam arwah ayah. Tu yang mak pandang tu. Halim.
Halim nak tak kahwin dalam masa terdekat ni? Bukan apa, sebelum mak tutup mata, mak teringin nak tengok Halim kahwin. Mak ni, apa punya soalan ni? Bila pula Halim nak kahwin? Mak, macam mana Halim nak kahwin? Halim ni girlfriend pun tak ada tahu. Mengarutlah mak ni. Halimah tu kan ada. Halimah tu mak tengok sekali pandang memanglah tak berapa sangat kan. Tapi 2 kali pandang, 3 kali pandang cantik budak tu. Elok jadi calon isteri kamu. Ya Allah, Mak. Takkanlah Halim nak kahwin dengan Halimah. Kita orang ni macam langit dengan bumi tau. Tak sesuai langsung. Kamu jangan cakap macam tu, Lim. Selalunya yang tak suka tu lah yang jadi isteri kamu. Mak, jangan macam ni. Selalunya doa ibu ni termakbul tau. Janganlah, Mak. Tak nak. Apa salahnya? You tak payah cakap lah kenapa you datang sini. I tahu, you datang sini nak duit kan? Hamran, bila ya you nak kerja? You ingat I ni banker you? Setiap kali you nak duit, you datang sini. Memang you banker I pun. Mustahil lah kalau you tak ada duit. You tokek butik ni kot. Takkan tokek tak ada duit? Yes, memang I tokek butik ni. You ada nampak pelanggan masuk ke? Kalau ada tu, ada masalah lah dengan you. Kalau tak ada pelanggan, tak ada duit. Bila tak ada duit, macam mana nak bagi you duit? You faham tak? So, you pergilah kerja. You nak tunggu berapa lama? Setahun? 2 tahun? You ingat I tak tahu ke you tengah plan something nak jatuhkan butik mencabar you tu? I bagi masa you seminggu. Kalau you tak prepare duit I dalam masa seminggu ni, I akan sebarkan rahsia you tu. Okay? Ciao. Hajar punya jantan, Berani kau buat aku macam ni, Okay. Suzy, you okay? You okay? Saidah! Apa? Sabarlah bagi aku cakap. Sekarang ni, I nak tanya ya. Bila you nak jalankan kerja yang I suruh you buat tu? Kan I dah plan. Kenapa you tak jalankan lagi? No. Shh. I tak nak alasan. Selagi you tak jalankan, selagi tu, bisnes I orang tak nampak. I punya butik ni sebesar-besar macam ni, orang tak nampak. You faham ke tidak? And I nak you buat sekarang. Okay, terima kasih banyak-banyak. Do your job. Bos, kuat sangat tu kerja. Ni, saya ada buat teh. Thank you. Alamak, Saidah. Saya lupa nak beritahu awak. Saya tak minum teh dekat sini. Saya minum hot chocolate je. Hot chocolate? Tapi, hot chocolate dah habis. Dah habis? Saya rasa saya baru beli je. Tak apalah, macam ni. Awak minum je air ni. Nanti pandai-pandai rasa buat air sini. Saidah, nanti tolong check barang-barang yang kita dah order and still pending. And let me know. Sebab I nak call supplier kejap lagi nak follow up dengan dia. Kita bagi dia untuk dia minum. Dia bagi kita balik. Aduh. Nak buat macam mana ni? Kenapa Halimah minum air tu tak ada apa efek pun? Tak ada rasa apa pun ni. Aduh, bodohnya lah kau ni Saidah. Macam mana
boleh lupa letak benda ni. Habislah aku nanti kena marah dengan Cik Suzy lagi. Macam mana aku nak bagi tahu Cik Suzy? Tapi kalau aku bagi tahu dia, tak pasal-pasal gaji aku kena potong. Tak bagi tahu dia yang mengamuk pula. Dia tu dah singa. Baju kuning. Kurang hasam punya Saidah. Aku suruh kau mak baju-baju customer. Berapa banyak kuning pula ada kat butik ni kan? Aduh, menyusahkan aku betul lah dia ni kan. Kenapalah staf aku ni semua tak udang lah. Saidah! Apa tergagap? Apa? Tak, sekarang ni, I tanya you ya. You dah siap ke belum kerja yang I suruh tu? You belum jalankan? Hello, kerja paling senang I suruh you buat. Itu pun tak boleh nak buat ke? Apa yang you boleh buat sebenarnya ni? Kau pay udang je? Tak. Sekarang ni, I nak you settlekan apa kerja yang I suruh by today. No. I tak nak alasan. Settlekan by today. Kalau you tak settlekan, you are fired. Useless people. Apalah teruk sangat dia ni. Benda kecil je kot aku suruh kau buat. Ni satu lagi. Aku tak sangka kita dapat pujian macam ni sekali daripada orang yang bernama macam Datuk Sharif. Weh, kau tahu tak? Baju yang kau design tu untuk anak dia si Rania tu, dia suka gila baju tu. Weh, tak sia-sia lah aku bagi kau job ni. Good job, Halim. High five. Come on lah, babe. Itu memang kerja aku. And sebenarnya aku pun tak expect yang dia nak puji sampai macam tu sekali tau. And dia cakap, kerja dengan kita ni kira macam senang, kira macam organized, smooth, everything macam tip-top. Yang tu, kau kena bagi kredit dekat aku Sebab, kalau bukan because of me, kita tidak akan dapat pujian ni ya. Saidah, awak bawa apa tu? Ni nasi lemak baik punya bos. Ni yang tengah viral sekarang. Serius lah viral? Lebang tau sisi. Wow. Wow. Sedap lah. Tak kan? Kan? Tak sangka. Sebab tu saya sanggup jalan kaki pergi ke Kebang. Saidah. Kau ni macam pelik hari ni. Yelah, tengah hari tadi awak bagi kita TO. Lepas tu sekarang awak berikan nasi lemak pula. Awak ada apa-apa ke? Ke sebab awak nak minta cuti ni sebenarnya? Kalau nak minta cuti, cakap je lah. Tak payahlah nak pergi TO apa beli nasi lemak semua ni. Bos ni takkanlah saya nak minta cuti. Saya ni kan baru je masuk kerja, betul tak? Takkanlah saya nak jejaskan reputasi saya, kan? Tak ada. Cerita dia macam ni. Mak saya pernah pesan, kalau orang berbudi, kita kenalah berbahasa, kan? Semuanya dah settle, Cik Suzy. Saya dah masukkan dah ubat yang Cik Suzy suruh tu dalam makanan orang. Sekarang ni masing-masing dah
terdampar macam anak lugong di pantai Kelang. Sekian, terima kasih. Aduh. Boleh. Weh. Weh. Bangun. Macam mana kita boleh tertidur kat sini ya? Weh, pukul 3 weh. Ketiga. Mak aku tunggu ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Benda dah jadi, awak boleh cakap. Nak biarkan aja. Anak awak ni dah kena tangkap haluat, awak tahu tak? Benda bukan main-main. Benda besar. Jiran semua dah tahu. Kahwinkan aja dia. Dah gatal sangat je. Kita tak tahu apa akan dia buat lepas ni lagi ni. Siapa yang ni? Imam tak nak kahwin lah. Lagipun mana ada Halim dengan Imam buat benda-benda tak elok. Ini semua fitnah lah ya. Imam tak nak kahwin. Betul pakcik. Kami pun tak tahu apa yang jadi sebenarnya. Saya tak setuju pasal kahwin-kahwin ni. Lagipun saya tak nak kahwin dengan perempuan tak reti masak. Nanti saya nak makan apa? Takkan makan pasir. Hari-hari nak masak pula. Halim, ini bukan soal reti masak tak reti masak. Dengan apa yang dah jadi ni, kamu kena bertanggungjawab atas Halimah ni. Mak tahu kamu anak yang baik. Kamu kena jagalah nama baik keluarga. Halim, untuk menjaga nama baik kedua-dua keluarga, makcik harap sangat kamu berdua ni kahwinlah. Halimah ni perempuan, tak manis. Kamu lelaki lain lah. Ya? Dah. Ayah tak kira. Kamu kena kahwin dengan Abdul Halim ni. Macam mana sekalipun, kahwin. Ayah ni orang berprinsip, berpendirian. Full stop. Imam cakap Imam tak nak lah. Full stop. Halim, kalau kau gedik-gedik nak kahwin dengan aku, kau siap kan? Kita putus kawan. Rania, kenapa nak jumpa Papa tergesa-gesa ni? Pa, ada masalah besar. Halimah dah kena tangkap haluat. Tangkap haluat? Ya, betul. Mana kamu dapat berita ni? Papa tak percayalah. Diorang tu, wedding planning yang bagus tau. Tak mungkin benda macam ni terjadi. Suzy yang bagi tahu. Itulah Pa. Percaya sangat kon diorang tu bagus. Rania punya wedding macam mana? Rania tak nak ada problem. Malu nanti Pa. Suzy? Suzy di Apple tu? Mana dia tahu semua cerita-cerita ni? Alah, ya Pa. Yang eksklusif tu. Alah Pa, wedding scope-nya kecil. Mesti diorang tahu story each other. Tak apalah. Kamu tak perlu fikir sangat. Biar Papa yang uruskan semuanya. Ingat, kamu jangan nak bagi tahu sesiapa tahu pasal benda ni. Nampaknya kamu berdua memang tak ada pilihan. Halim? Halimah? Lina, awak jangan risau. Pasal anak saya ni, tahulah saya pujuk. Suami saya tu, kalau dia dah kata A, tetap A. Takkan jadi B. Halimah, kamu pun kena bertanggungjawab dalam perkara ni. Jadi janganlah membantah. Zakia, saya pun akan pujuk Halim dia untuk bertanggungjawab dengan Halimah ni. Kalau pihak Halimah setuju, saya pun nak mengikut adat macam orang lain juga. Sekejap saya kena jawab telefon.
Makcik, Ya. saya dah ubah fikiran. Saya setuju kahwin dengan Halimah. Ha? Woi! Halim, apa benda kau merepek ni? Kau baik tarik balik kata-kata kau sekarang. Tak apa, makcik nanti saya hantar rombongan dekat makcik Mak, dah jom kita balik, Mak. Jom. Jantan nama ni. Halim! Kau tinggi mana? Mak, awak tak nak kahwin Halim? Kau biar betul kau ni. Tak boleh dah macam ni, Mak. Mak, dia tak serius tu, Mak. Halim! Cantik pun, pipi merah-merah, lipstick pun pink-pink gitu bibir. Cantik kan? Cantiknya anak mak. Mak! Ya. Apa benda ni, Mak? Mak reti tak make up ni? Kenapa? Pink sangatlah. Boleh tak natural sikit? Ni makeup kamu ni tak lengkap lagi ni. Itu sebabnya. Sudahlah tu. Kamu raja sehari kenalah cantik-cantik. Nanti kalau merah sangat, jadi macam lutung. Kamu juga menjerit nanti. Mak, tengok muka orang ni. Dah macam lutong betul dah ni. Tak. Mata kamu je. Mata mak nampak kamu cantik. Percayalah. Astaghfirullahalazim. Zakia, kenapa saya tak siap lagi ni? Orang dah nak pergi masjid dah. Diorang dah nak gerak dah ni. Tak ada bang. Ini saya nak siapkan dulu pengantin ni. Cantik tak? Macam ni lah anak ayah. Cantik. Ada lipstick. Muka merah. Baru raja sehari. Cantik kan? Ayah yang nak semua ni. Bukan Imah tau. Imah tak nak lah pakai baju ni. Rimas tau tak? Dah lah ketat. Nak pakai Rimas tahu tak? Ketat lah tu. Tak, mak nak touch up dulu. Touch up dulu lipstick ni. Ni tengok ni. Mesti sini. Mulut. Mulut. Ni. Mulut. Lim, dah ready dah? Dah siap? Alah, angkat nikah tu mudah je. Mak doakan dengan sekali je. Alim bolehlah lafaz. Mak, Halim minta maaf kalau Halim ada buat salah dengan Mak selama ni. Halalkan makan minum Halim. Tapi Halim janji dengan Mak, Halim akan sentiasa datang sini tengok Mak walaupun Halim dah kahwin. Mak dah maafkan semua salah Alim tu. Dah halalkan semua. Alim kena ingat, lepas ni Alim tu dah jadi suami orang. Kenalah didik isteri tu jadi isteri yang soleha. Bertanggungjawab. Sekarang ni syurga Halimah tu dah di bawah tapak kaki Alim tau. Lagi satu, Cik Anwar ada jumpa Pak baru-baru ni. Dia pesan, dia kata bimbing anak dia tu jadi macam perempuan sikit. Macam mustahil ya, Mak. Mak, sebenarnya ubah fikiran untuk terima Halimah ni ada sebab lain. Kamu tak ikhlas ya terima Halimah? Halim, perkahwinan ni bukan boleh buat main-main tau. Sekejap nak, sekejap tak nak. Mesti ada tanggungjawab. Tapi Mak yakin, apa pun alasan Halim, mesti ada sebab-sebab tertentu. Macam sampai ni. Halimah, elok Jalan tu jangan bersepah. Tu betul. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan buat muka. Muka senyum. Ini hari besar awak tau. Lusa, besok last day. Boleh Kenapa? Elok kan? Pakcik tahu anak pakcik ni memang cantik.
semua benda aku buat tak jadi ya? Kau mesti ada guna something ni. Yelah, takkan sampai Datuk Syarif tu sanggup buat juga dengan dorang ni. Jadap ni. Biadab kau tak angkat. Berani kau Huh? Lama sangat kau hilang kat aku ni. Nampak Gila tak? Bim, dah jadi pengantin baru pun masih fikir pasal kerja ke? Butik ada masalah? Ni, Halim cuba call staff Halim dekat butik tu nak remind dia untuk buka butik hari ni. Ni call tak jawab, message tak reply tu yang risau ni. Dia pergi tandas lah tu. Nanti mesti dia balas balik mesej kamu tu. Tak payah risaulah. InsyaAllah tak ada apa-apa tu. Itulah, hopefully dia dah buka dah butik tu. Tu isteri kamu tu. Yang patut kamu risaukan. Bukannya pasal kerja kamu tu. Mak tengok kamu marah lagi dia bila kamu setuju nak kahwin dengan dia. Halimah. Kedai dia pun sedih pun. Tak ada pun gempak mana pun. Kenapa semua orang nak kat sana? Marketing dah lah murahan. Bukan macam aku. Aku punya marketing TikTok. Aku sabar je. Ni. Mana kau hilang? Mana kau hilang? Kau pekak ke apa? Aku call banyak kali. Kau tak pernah nak angkat kan? Apa masalah kau ni? Kau sedar tak? Sebab kau, aku punya plan semua tak jadi tau. Kau ni memang menyusahkan akulah. Saya minta maaf Cik Suzy. Saya tahu ni semua salah saya. Sebab tu saya datang sini balik. Sebab saya nak cakap dengan Cik Suzy, saya dah tak nak buat dah kerja-kerja macam ni. Tolonglah Cik Suzy. Saya nak balik kampung. Saya dah tak nak buat dah. Saya takut. Kau nak balik? Nak belah? Belah lah! Teruskan! Belah! Sebenarnya kan bila aku nak fikirkan balik, kau tak berguna pun kat sini tau. Kau menyusahkan aku lagi adalah. Nak belah? Silakan belah. Belah! Satu aku nak bagi tahu kau. Kau jangan ingat lepas kau dah belah daripada kedai ni, suka hati kau bila kau susah kau nak datang sini minta tolong aku lagi. Kau sedar tak? Bangun! Bangun! Keluar! Tapi satu kalau kau bagi tahu orang semua benda yang kita buat ni, kau siap nak hidup lama, jangan bagi tahu. Kalau tak nak hidup lama, silakan viral. Kau jangan dekat-dekat dengan aku Kalau kau dekat dengan aku sepak muka kau. Aku ni still marah lagi tau dengan kau. Kita ni kawan baik. Kawan baik mana boleh kahwin tu? Lah, kau marah kat aku lagi ke? Sebab aku agree kahwin dengan kau. Kau ingat aku nak sangat kahwin dengan kau? Gelilah aku pun tak nak sebenarnya. Datuk? Apa hal kau agree? Kau saja nak cari pasangan aku kan? Tata, kau memang dah lama dah nak plan kahwin aku. Kita kan dah kawan lama. Cuba kau bawa tenang, kawal emosi kau. Kau ingat tak? Masa aku dengan mak aku datang rumah kau hari tu, Datuk Syarif ada call. Dia dapat tahu yang pasal kita kentang Kak Halwat. Dia kata dia nak batalkan kontrak yang dia offer kat kita hari tu. Kalau kita tak kahwin. Kau nak ke kita rugi berjuta-juta? Jap, macam mana dia boleh dapat tahu? Mana boleh dia tarik balik kontrak tu? Itu je lah satu-satu opportunity untuk Halimah naik.
Aku tak tahu macam mana dapat tahu pasal benda tu sebab dia tak bagi tahu aku. Tapi aku ada explain kat dia. Kita kena takah luat bukan suka-suka. Macam ada udang di salut batu. Sebab tu aku agree kahwin dengan kau. Cuma aku tak bagi tahu kau je. Basically, our marriage ni just nak jaga nama baik Halim Halimah. Itu saja. Okay. Aku terima alasan kau dan aku pegang alasan kau. Kau ingat Tapi sekarang ni kau nampak tak jam ni? Nampak kan? Sekarang ni masa untuk tidur. So kau dah boleh gerak kat lantai ni Kenapa pula? Kau nak tidur-tidur je lah. Aku bukan kacau kau pun. Lagipun katil ni besar. Aku kan suami kau. Tak ada. Suami tak suami pada aku, engkau dengan aku ni kawan saja. So sila gerak sekarang. Sekarang. Gerak. Sila. Aduh. Best. Aduh. Best. Nasnya. Hey. Hendak-hendak pilih anak tu pasal dia. Abang, abang dengar tak apa yang diorang ke dalam mati. Bang, tak lama lagi kita akan ada cucu. Dah cakap tak sia-sia saya kahwinkan dia. Dapat juga Halimah belajar jadi perempuan bila ada anak. Dengar tu. Abang, alah, apa cakap macam tu Tahulah si Halim tu macam mana nak handle Halimah. Kok mana pun Halimah tu tetap perempuan. Ya. Kita tak kacau dulu lah. Nah, masuk bilik. Jam. Hari ni apa? Nanti ni. Ni. Hari ni hari apa? Khamis cuma. Ya. Hari Khamis. Khamis kot. Macam itulah Halim kenal dengan Halimah, mak, ayah. Kalau Halimah tak tolong Halimah itu, rasanya Halim dah terjun menara Taming Sari tu. Dulu mak tahulah kamu duk berkawan dengan Halimah. Tapi mak tak tahu yang orangnya macam mana, gayanya kan. Sampailah hari pelancaran tu. Kamu dua ada planning apa ke? Nak duduk sini ke ataupun nak macam mana? Awak ni, apa tanya macam tu pula? Dua orang ni baru je kahwin. Kalau dia nak duduk sini ke, nak pindah ke, hak dia orang lah, kan, Len? Abang ni, saya tanya je. Kalau Halim dengan Halimah nak duduk sini, dapatlah saya merasa ada peneman di rumah ni. Abang pun bolehlah tengok perubahan anak awak tu. Sekejap ni bau. Afternoon. Matahari dah terpacak atas kepala, baru nak bangun. Sarapan pagi, kerja-kerja kat dapur semua macam ni, patut isteri yang buat tau. Bukan suami. Alah, tak apalah ayah. Lagipun tugas uruskan keluarga ni tugas sama-sama. Takkanlah Halim nak suruh Halimah je buat semua benda kan? Kita orang kena tolak ansur. Lagipun Halim tak kisah. So Halim suka masak. Semua matter je. Bagus. Biasakan tolak ansur macam tu. Halimah ni kena belajar jadi isteri yang baik. Bukan layan kamu macam kuli. Dahlah tu je. Abang tak payahlah nak masuk campur hal diorang. Ayah, makanlah ni. Halim yang masak keripap ni. Goreng tadi sedap. Ni yang dah sedia sebenarnya. Cuma goreng je. Makanlah. Keripap? Makan ya? Mak? Ni,
Kau dah call Saidah dah? Tanya dia dah buka kedai ke belum? Aku dah call dah banyak kali dah. Satu pun tak angkat. Tapi aku pelik lah. Lepas pada majlis kita itu, aku ada cuba telefon dia tau. Satu pun tak angkat. Satu pun tak angkat? Weh, jangan-jangan dia dah lari tak? Sepanjang dia kerja dengan kita ni kan, aku rasa dia macam tak betul lah dia tu. Bukan tak betul lah, macam pelik sikit. Kau tak rasa? Pelik apanya? Dia kan pekerja kita. Takkanlah dia nak hilang macam tu je. Kalau ada apa-apa, mestilah dia akan bincang dengan kita. Dah lah weh. Lepas ni kalau kita nak cari pekerja, nak kerja dengan kita kena hati-hati. Okay lah, kau tengoklah Saidah tu. Tiba-tiba hilang tak ke mana. Lepas tu, kedai tu pun tak tahu nak jadi apa. Lepas tu kau perasan tak? Majlis kita pun dia tak datang tau. Weh, aku rasa kan, dia lah punca kita kena tangkap kawat tu tak? Mungkin dia yang set up. Punca apanya? Kita bukti pun tak ada sekarang ni. Setakat fikir tu, tak ada apa-apa makna pun. Kau ni, suka hati nak tuduh orang macam tu. Tak adalah. Kau cubalah fikir logik. Fikir logik kan, logik akal. Siapa orang yang last dengan kita sebelum kejadian tu? Saidah lah kan. Weh, obvious gila dah tu. Cuba kau fikir positif pula. Takkanlah sebab dia makan dengan kita, lepas tu dia punca semuanya. Ngarutlah kau ni. Muka tu senyumlah sikit. Atuk I cakap, macam mana rezeki nak masuk kalau muka monyok macam ni? Ha? I datang sini I nak ingatkan you. Mana janji-janji manis you tu? Berapa lama lagi I nak kena tunggu ni? I tak ada duit, you faham tak? You ni kan asyik fikir pasal duit you je kan? Boleh tak you tolong I macam mana nak naikkan balik bisnes I? Lagi manfaat. Hai, Suzy. Bukankah I dah tolong you curi customer Halim Halimah tu? Mana customer tu? Takkan tak melekat dengan you kot? Kalau you tak boleh nak handle, itu maksudnya you tu yang kurang bijak. Tak pandai, tak cerdik. Baik tutup je kedai ni. Biadab bayar ni. I dah bagi you pinjam duit, dah cukup baik je. Apa lagi you nak? Suzy. Penatlah nak cakap benda yang sama. Penting. Macam ni lah I bagi you masa terdekat-dekat ni lah You sediakan duit I lah. Carilah duit you, tak kisahlah macam mana pun. Yang penting I nak duit I. Kalau tak, semua rahsia-rahsia you tu I akan bongkarkan. Fine. You nak duit you kan? Yes. I boleh bagi duit you. Tapi you kena bagi I masa untuk dapat duit you. Okay. Tapi bukan senang macam tu je I nak bagi you duit. I nak you tolong I sikit je. Lepas tu, most of us akan jadi sangat kaya. Apa plan you? Tolong. Tukar cerita lain, Alim. Sekejap, Mak. Kita tukar. Okey, ni lah, Mak. Lim. Ni, apa mimpi kamu balik rumah mak ni? Tak seronok ke duduk rumah Halimah tu? Tak adalah makcik. Ni Halim ni rindu kat mak dia. Tu yang balik sini malam ni. Siapa makcik-makcik? Kan dah kahwin, panggil je lah mak. Oh, sorry mak. Ima tengah biasakan diri ni dengan kehidupan berumah tangga. Tak apa, mak faham. Bukan senang kan kahwin mengejut macam ni. Lama-lama nanti biasalah tu. Ni, Halimah tu, jangan malu-malu rumah mak ni. Buat macam rumah sendiri tau. Tak adalah makcik. Mak. Mak. Tak adalah mak. Lagi-lagi bila ada Halim ni kan. Lagilah seronok. Ima buat macam rumah sendiri. Tak apalah. Mak dengan Halimah. Sembanglah dulu Halim nak pergi masak yang sedap-sedap untuk Mak dengan Halimah. Duduk je. Sembang dengan Mak. Okey. Masak special lah. Kenyang. Ni. Mak rajin lah. Nah.
Mak, untung lah Mak dapat anak macam ni. Rajin Thank you. Macam tu je dia tinggalkan kita. Mak ingatkan. Dia cakap, ke tepi lah Mak. Nak basuh tu tolong Mak basuh tinggal dengan si Halim ni. Tidak. Ya Allah, itu hati. Yang kamu tersengih-sengih ni kenapa, Lim? Mak serius ni tau. Kamu sebagai suami, kenalah ajar Mak tu buat kerja perempuan. Ni tidak. Kamu pula yang basuh pinggan. Dia pula rehat macam tu. Ingat pesan bapak mertua kamu tu. Suruh ubah Halimah tu. Mak, Halim rasa susah nak bimbing Halimah tu. Yalah, Halim dah kenal dia lama. Halim dah kenal sangat perangai dia tu. Rasa macam tak boleh nak bentuk dia tu. Tapi Halim memang tak boleh nak buat kerja-kerja berat, Mak. Kira macam bagus ke Halimah tu ada. Kalau Mak nak minta tolong betulkan paip bocor ke, angkat tong gas ke, buat kerja berat ke, Mak? Mana dia? Mak serius ni tau, Lim. Main-main pula dia. Kamu tu, suami, dia kena dengar cakap kamu. Faham? Yalah, Mak, tengok macam mana nanti. Mak, esok Halim nak pindah tau. Nak hidup sendiri. InsyaAllah lah Halim akan cuba ubah dia. Alhamdulillah. Pindah-pindah nanti tu, jangan lupa. Jalankan tanggungjawab kamu sebagai suami. Cepat-cepat bagi mak cucu. Ish, Mak ni tak ada maknanya lah. Kita orang baru kahwin. Chemistry pun tak dapat lagi. Dah lah, Halim. Dia nak mandi, Mak. Dah berlengas ni badan. Elak je bila orang cakap. Minta aku nanti kalau dapat cucu. Tak naklah aku macam Halimah tu. Wow. Kau dah kenapa kau ni? Tiba-tiba gelak-gelak macam orang gila ni. Tak adalah, terkejut juga aku. Pandai juga engkau kemas katil kan? Ingat kau tak kerti buat apa-apa. Yalah, maklumlah perempuan macam kau kan. Jarang buat benda-benda macam ni. Alah, setakat kemas katil macam ni simple aku boleh buat lah. Elok sikit sebenarnya. Bagus. Okey, hari ni aku nak tidur atas katil ni. Sebab pinggang aku dah sakit masa aku tidur mak kau tidur bawah tau. Sakit tau. Okay, tak ada hal. Aku tidur bawah lah. Kau tidur atas. Sana. Kau nak tidur bawah pula? Hari tu dekat rumah mak kau suruh aku tidur bawah kan? Sekarang ni dekat rumah mak aku. Ni katil aku. Kenapa kau tidur bawah? Suka hatilah aku nak tidur mana-mana. Kau tidur atas katil. Tak nak aku tidur sebelah kau. Gelilah. Halimah, kau kena ingat tau. Kalau kau tak tidur atas katil, dah kira kau derhaka dekat aku. Kau melawan kata-kata suami kau. Siapa sangka mereka saling bercinta.